teras. GNKG mampu mengaktifkan mitokondria dan meningkatkan metabolisme tenaga sel. Mitokondria ialah enjin kehidupan. Apabila ia melemah, fungsi sel akan merosot dan badan menjadi tua. GNKG juga merangsang aktiviti telomerase untuk memanjangkan telomer kromosom, melambatkan penuaian sel, serta mengaktifkan gen senyap untuk mencetuskan potensi pembaikan diri tubuh. Dua kebolehan penembusan pas masuk terus ke lapisan dalam sel. Kebanyakan suplemen hanya bertindak di saluran usus atau darah dan sukar menembusi ke dalam sel. GNKG yang diproses khas mempunyai kadar penembusan tinggi, boleh melepasi dinding usus dan masuk terus ke teras sel, memperbaiki kesihatan sel dari sumbernya. Tiga kebolehan sasaran bertindak tepat di kawasan bermasalah. GNKG mempunyai kebolehan sasaran yang cemerlang, memberi keutamaan kepada tisu yang mengalami gangguan metabolisme tenaga, kerosakan fungsi atau penyakit, untuk pembaikan dan pemulihan secara khusus, mewujudkan nutrisi dan kawalan yang tepat. 4 kebolehan pengecaman pengurus pintar sel. Dengan ciri pengecaman biologi unik, GNKG dapat membezarkan status sel, mengaktifkan sel tidak aktif, membaiki sel rosak, menyekat sel berpenyakit, dan menyingkirkan sel tua dan tidak berfungsi. Ia ibarat penjaga pintar kepada sel anda. 5 kebolehan penghalang perisai tidak kelihatan yang menghalang serangan virus. GNKG boleh menghalang virus dan faktor berbahaya daripada memasuki sel, seolah-olah memasang perisai perlindungan untuk sel, mengurangkan risiko serangan virus terhadap sel dan organ dalaman. 6 kebolehan menyingkir pembersih yang membuang faktor berbahaya. Bagi virus dan sel tidak normal yang telah memasuki tubuh, GNKG mampu menanggalkan dan menyingkirkannya secara efektif, membantu tubuh melawan risiko tersembunyi serta meningkatkan keupayaan pembersihan dalaman. 7 keselamatan ekstrak tumbuhan tulen dengan pensijilan global. GNKG diekstrak daripada 100% bahan tumbuhan tulen, tanpa sebarang bahan tambahan tiruan, selamat dan tanpa kesan sampingan. Ia juga telah diluluskan oleh 7 badan pensijilan berwibawa dunia seperti FDA, CGMP, ISO dan lain-lain boleh digunakan dengan yakin. 8 keberkesanan disokong data sebenar dan kesan yang boleh dirasai. Ujian klinikal menunjukkan lebih 85% pengguna merasai perubahan positif dalam satu kitaran penggunaan seperti peningkatan tenaga, tidur lebih nyenyak, kulit lebih sihat, keletihan kronik berkurang dan imuniti meningkat. Kajian juga menunjukkan penggunaan jangka panjang berpotensi melambatkan penuaian fisiologi selama 8.5 hingga 34 tahun. Menarik perhatian meluas dalam industri. Kemudahan penggunaan mudah diserap dalam rutin harian. Ambil 1 kapsul setiap pagi dan malam ketika perut kosong, tanpa prosedur rumit. Pengurusan kesihatan menjadi lebih mudah dan tidak membebankan. Aspek saintifik hasil tertinggi penyelidikan anti penuaian global. GNKG bukan produk sensasi jangka pendek di pasaran, tetapi hasil penyelidikan bertahun-tahun oleh pasukan saintis dari pelbagai negara. Ia dibangunkan berasaskan teori anti penuaian terkini yang disahkan secara klinikal, satu kejayaan era baharu dalam nutrisi tepat dan penuaian secara saintifik. Dalam era overdose produk kesihatan, hanya produk yang benar-benar berkesan mampu bertahan ujian sains, masa dan pengguna. GNKG adalah salah satu daripadanya gabungan sempurna antara sains, teknologi, keselamatan dan keberkesanan di peringkat global. Bukan gimik, bukan konsep kosong, dan bukan pembaziran wang tetapi faktor pengaktif kehidupan yang boleh dipercayai. Masa depan kesihatan dan keuntungan bergantung kepada pilihan anda. Pilih GNKG dan mulakan era kesihatan bertenaga anda hari ini. Dalam dunia perniagaan masa kini, projek yang benar-benar mampu berkembang dalam jangka panjang bukan bergantung pada nasib, tetapi pada penilaian yang saintifik. Haigo ialah antara peluang perniagaan global yang jarang dapat melepasi ujian perniagaan 6+1. Benar-benar layak untuk anda berikan sepenuh usaha. 1. Lihat ke hadapan. Industri yang tidak akan lenyap ialah industri yang baik. Industri kesihatan adalah satu-satunya pasaran keperluan asas global yang tidak akan merosot. Pasaran teknologi anti penuaian berkembang lebih daripada 30% setiap tahun dan bakal meletup tidak lama lagi. GNKG menembusi secara tepat pasaran anti penuaian selular dan dalam 5 tahun akan datang, ia akan kekal sebagai tumpuan utama dunia. 2. Lihat ke belakang. Produk yang tidak dapat digantikan ialah produk yang baik. GNKG mempunyai keturunan tinggi, kadar penyerapan tinggi dan berada di peringkat global yang terkemuka, jauh mengatasi EKG biasa.
Dengan 7 pensijilan berwibawa antarabangsa seperti FDA dan CGMP. Ia menjamin keselamatan dan keberkesanan. 90% produk AKG lain gagal bersaing kerana kekurangan dari segi ketulinan, formula dan proses pengeluaran yang menyebabkan kadar penyerapan rendah. 3. Lihat ke kiri. Perniagaan yang membawa kebaikan ialah perniagaan yang baik. Haigo bukan sahaja kejayaan komersial, tetapi juga pemangkin revolusi kesihatan global. JNKG membantu ramai pesakit penyakit kronik memperbaiki kesihatan mereka dengan hasil yang luar biasa. Sambil menjana pendapatan, anda juga dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan membina satu legasi yang bermakna. 4. Lihat ke kanan. Perniagaan yang mudah menjana wang ialah perniagaan yang baik. Beroperasi secara sah dan patuh undang-undang di seluruh dunia. Semua produk diimport secara rasmi. Sistem operasi pintar tanpa perlu menyimpan stok atau mengurus logistik dan khidmat selepas jualan. Keusahawanan aset ringan, tanpa tekanan, tanpa stok, mudah menjana pendapatan, bebas dari kerumitan perniagaan tradisional. 5. Lihat ke atas. Projek dengan ruang pasaran yang cukup besar ialah projek yang baik. Industri kesihatan bernilai berbilion dolar dan JNKG masih berada di peringkat awal ledakan pasaran. Haigo meluaskan pasaran global tanpa batas. Dalam 5 tahun akan datang, JNKG akan menjadi penanda aras teknologi anti penuaian dunia dengan pegangan pasaran yang kukuh dan tidak dapat digugat. 6. Lihat ke bawah. Syarikat dengan asas yang kukuh ialah syarikat yang baik. Haigo dibangunkan sepenuhnya oleh D.Argidis, sebuah syarikat tersenarai DS dengan sejarah 47 tahun dan kekuatan kewangan yang kukuh. Ia mempunyai sistem penyelidikan, pengeluaran, jualan dan logistik yang lengkap untuk memastikan pembangunan jangka panjang yang stabil. Pasukan penyelidik bertaraf tinggi menjalankan ujian klinikal yang ketat ke atas setiap produk bagi menjamin kualiti dan kebolehpercayaan. 7. Titik asal. Peluang dengan halangan rendah dan risiko kecil ialah peluang yang baik. Hanya dengan 1,100 RM, anda boleh memulakan pasaran global dan menikmati pulangan yang tinggi, satu bentuk keusahawanan berisiko rendah tanpa perlu menyimpan stok. Model penggandaan pasaran yang mudah ditiru membolehkan pendapatan anda tiada had. Kurang daripada 1% peluang perniagaan memenuhi piawaian 6+1. Dan Haigo ialah salah satu daripadanya. David Sinclair, seorang saintis terkenal dari Sekolah Perubatan Harvard dan tokoh utama di sebalik penemuan NMN. Selepas memperkenalkan NMN dan resveratrol, kini mempromosikan satu lagi bahan anti penuaian dan pemanjangan hayat di Twitter, asa keturlutarik, AKG. AKG, juga dikenali sebagai asa 2-oksolutarik, telah ditemui dalam satu kajian pada tahun 2014 bahawa ia mampu memanjangkan jangka hayat cacing mikroskopik Cyanohabites elegans lebih daripada 50%. Sebagai terapi anti penuaian yang berpotensi, AKG telah menarik perhatian besar. Tikus yang diberi AKG bukan sahaja hidup lebih lama, tetapi juga lebih sihat dalam tempoh hayat mereka, dengan penurunan ketara dalam rambut beruban ketika tua. Menakjubkannya, AKG dapat mengundur jam biologi penuaian sehingga 16 tahun. Pada 1 September 2020, Bach Institute for Research on Aging, institut pertama di dunia yang memberi tumpuan kepada penyelidikan penuaian, telah menerbitkan kajian dalam jurnal Sel Metabolisme, menunjukkan bahawa AKG mampu mengurangkan usia biologi peratas sebanyak 8.5 tahun dan sehingga 16 tahun dalam sesetengah kes. Penemuan ini adalah berdasarkan penanda kesihatan jangka hayat, health span, yang berkaitan secara klinikal. Dalam kajian ke atas mamalia, buat pertama kalinya AKG telah menunjukkan fungsi-fungsi berikut. 1. Mengaktifkan kesemua 7 gen panjang umur si twins, SID1, SID7. 2. Kesan epigenetik. Epigenom ialah sistem molekul kompleks yang mengelilingi DNA dan mengawal gen mana yang dihidupkan atau dimatikan.
Apabila usia meningkat, sistem ini menjadi tidak seimbang. Gen yang sepatutnya tidak aktif menjadi aktif dan gen pelindung seperti penekan kanser menjadi tidak aktif. Ketidakseimbangan ini merupakan salah satu punca utama penuaian. EKG membantu menstabilkannya semula. 3. Mengawal enzim penting epigenetik PEP yang boleh memprogramkan semula epigenom ke keadaan yang lebih mudah. 4. Menghubungkan metabolisme karbohidrat dan asid amino apabila umur meningkat. Sel kehilangan keupayaan fleksibiliti dalam menukar tenaga. EKG membantu mengekalkan fleksibiliti metabolik ini lebih lama. 5. Meningkatkan autofagi, pencernaan sel sendiri. EKG meningkatkan tahap transkripsi gen berkaitan autofagi seperti ATG1, ATG5, ATG8A dan ATG8B. 6. Membantu detoksifikasi, menyingkirkan bahan berbahaya daripada badan. 7. Meningkatkan kesihatan mitokondria. EKG berfungsi sebagai bahan api untuk mitokondria, menyediakan lebih tenaga dan daya tahan. Oleh itu, ramai atlet dan pembina badan mengambil suplemen EKG dalam jangka masa panjang. Paling penting, EKG sangat selamat. Ia juga menggalakkan penghasilan kolagen, mengurangkan fibrosis dan memainkan peranan penting dalam mengekang kulit dan kulit. 8. Bertindak secara langsung pada gen dan menstabilkan genom. Penemuan ini meletakkan EKG sebagai bahan yang sangat berpotensi dalam bidang penyelidikan penuaian dan penyakit berkaitan usia, serta membuka peluang besar dalam kajian jangka hayat pada masa depan. Okay, selamat pagi. Selamat pagi Mr. Edmund dan lain-lain yang datang awal tadi. 8.55 dah masuk. 8.50 dah masuk. Jadi tak berapa ramai malam ni. Pergi mana? Pergi pasar malam kan? Mana dia orang? Ya. Berapa orang? Tolak saya baru 9. Tolak saya ada 2 nama. Jadi, terima kasih yang hadir malam ini. Soekarno Talib. Siapa ya? Edmund punya. Mr. Edmund punya. Okay. Sekejap. Sebelah ni tak cukup ni. Nak kena 15. Video tak gerak. Tak ada video. Kejap. Tak ada video kan? Oh, tak ada video. Yeah. Puan Fatin masuk. Kenapa penuh sangat ni view ni? Gallery view. Mr. Emma nak sampaikan dulu berita baik. Approve dulu, ada yang mau masuk. Ada ni Roger pun masuk. Okey, saya mulakanlah majlis pada malam ni. 14 tak cukup, 15 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera dan selamat pagi. Selamat pagi kepada semua yang hadir. 15 orang diucapkan tahniah kepada yang terkini. Bukan terakhir, yang terkini itu Kak Anita kita. Apa khabar? Yang awal-awal masuk tadi Oppo tak tahu siapa Oppo. Kemudian ada Kak Niza kita, ada Kak Salawati kita, leader hebat kita, Mr. David ada, Puan Maliah ada, Puan Jinak ada, Tuan JJ ini tengah membara semangat. Hari ni pun lebih 20 item masuk. Item maksud saya ada hormon, ada ginsel, ada semua. Bukan botol saja. Jadi tahniah diucapkan JJ and Aimi. Tak tahu hari ni di mana tu, di utara rasanya. Semalam di Ipoh. So kita mungkin ada Mr. Roger, tak tukar nama ni.
Kak Fatin, terima kasih. Tak sempat jawab tadi sebab Mr. Edmund tengah call. Kak Fatin lepas tu dah lupa nak telefon semula. Okay, Kak Anita sihat? Malu-malu Mana chat? Tak nampak chat. Okay, mana? Tuan Soekarno. Video tak gerak. Memang tak ada video. Ini kabaran tu saya lain jadi saya kejut. Okay. Bagi dekat Acu perlu buat mute. Kenapa tu Kak Anita? Kita mana siapa lagi tu? Nur Halimatul Khairiah Azizi. Okey, approve dulu. Ya, okey. Baik. Jadi boleh jemput customer ataupun pengguna Tegar yang mungkin nak membuat belian sendiri, kan, yang nak membuat belian sendiri. Jadi kita akan tunjukkan cara lah pada malam ini. Ni Sophie mana ni? Kita akan tunjukkan cara lah seperingkat. Jadi mungkin boleh kita mulalah. Mr. Edmund okey? Nak cakap dulu? Boleh? Kita bagi semangat dulu. Pagi pula nak tidur. Okey. Jadi saya Muhammad Safirun Nakata, ya, malam ini mengendalikanlah kita punya kenali Haigo ni. Bukan kita nak kenal Haigo yang secara detail seperti dalam business review. Itu business review bukan detail lah, kan? Bukan business review pada malam ini, tetapi berkenaan dengan sistem kita. Sistem kita ada 2, jadi saya akan bentang-bentang lagi. Cuma kita ada guest kita pada malam ini. Saya punya atuk lah dalam rangkaian, iaitu sahabat saya Mr. Edmund, Haigo Billionaire. Jadi saya nak menjemput beliau untuk memberikan berita baik kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini bertuah, kita ada Mr. Edmund yang mendapat perkabaran gembira pada pagi tadi dalam kelas VOV. Mungkin juga Mr. David ada masuk. Jadi siapa yang masuk lah, saya tak masuk sebab tak faham kan bahasa Mandarin kan. Jadi saya serah dululah kepada Mr. Edmund untuk apa-apa yang baik ataupun yang surprise untuk kita semua. Jadi dipersilakan. Okey, selamat pagi. Salam bersama Haigo. Jadi pagi tadi kita dapat satu berita baik yang di mana Haigo melangkah satu tapak lagi, di mana kita akan melancarkan kita punya e-shopping mall, Haigo e-shopping mall pada 10 hari bulan Ogos ini. Tetapi sekarang kalau you masuk dalam website ataupun shopping mall kita dah boleh nampak dah ada produk-produk daripada syarikat lain sudah ada masuk dalam e-shopping mall, dan di ada PV. Itu yang mustahil sekali. Kalau kita beli barang tanpa PV, tak ada guna. Tetapi dia bersama-sama. Kalau kita beli sekali produk daripada e-shopping mall, dia ada link dengan kita punya point dekat kita punya account sana. Okey, ini yang paling mustahil. Nombor 1, bila kita kenalkan, kita pun boleh cari merchant untuk masuk dalam mall kita. Okey, kalau kita ada kawan-kawan ataupun saudara mara sebagai toke kilang ke, toke produk, founder produk, jadi kita boleh ajak dia orang masuk dalam kita punya sistem e-shopping mall, tetapi dia kena jadi member dulu. Member maksud dia kita punya SVIP, RM3,000, lepas tu dia boleh memohon dan skim dia punya Korea penghantaran akan diuruskan oleh kita lah, tapi collection akan dibuat oleh Haigo. Dan kita bila member kita ataupun sesiapa saja beli daripada kita punya shopping mall, kita akan dapat PV ya. Macam yang seperti yang ada dalam shopping mall sekarang, kita nampak cincin dah.
Cincin $108 kita dapat 38 PV. 38 PV. Kalau kita ada 1,000 member beli, berapa PV kita akan dapat? 38 kali 1,000. 38,000. 38,000 PV. Jadi tengok ini satu-satu angka yang sangat-sangat menarik. Sebab apa? Kita nak capai 3 star black diamond kita, betul tak? 3 star black diamond, 5,000 botol, 500,000 PV. Betul tak? 5,000 botol kali 100 kali 100 adalah 500,000 PV. Jadi kalau kita ada yang ini pembelian ni daripada e-shopping mall semua terkumpul ada 50,000 sebelah kaki kecil, you pun boleh jadi 3 star black diamond. Okey tak? Okey. Okey tak? Okey. Jadi kita jangan tengok itu 38 PV, tetapi kita ada 2 juta, 3 juta member dalam HiGo. Okey, sekiranya kita sebagai pengkenal ataupun introducer sebagai introducer untuk merchant tersebut, okey, kita akan dapat 2% daripada PV keseluruhan PV yang terjual dalam minggu itu. Katakan kita ada jual 100,000 PV ya, kita dapat 2%. Jadi kita dapat 2,000 PV. Banyak tak banyak? Itu baru satu merchant. Kalau kita ada 10 merchant, sekarang baru lagi. Jadi semua orang ada peluang untuk cari merchant. Ini yang kedua. Jadi PV ini, katakan contoh dia kenakan seorang, jadi dia akan masuk dalam kaki kecil. Dalam kaki. Yes. Mr. To. Jadi kalau kita kenakan seorang merchant tu, dia akan masuk ke kaki kecil kita kan. Jadi bila dia masuk ke sana, jumlah PV yang terhasil daripada akaun itu dia akan naik daripada bawah sampai ke atas. Dia akan naik daripada bawah sampai atas. Jadi semua orang akan benefit daripada program ini. Ini yang ketiga kan. Itu dividen yang ketiga. Dividen pertama kita punya life science product, AKG kita, gene cell dan gene hormone. Nombor 2 kita punya debit card. Debit card mungkin akhir tahun ataupun awal tahun depan. Yang ketiga ini dividen rangkaian ataupun e-shopping mall yang akan dilancarkan pada 10 hari bulan Ogos ini. Okey, berita yang kedua. Seperti biasa, promosi sempena ulang tahun yang kedua, kita beli satu botol 100 PV, kita dapat 3 akaun. Tapi sekarang kita 5 botol saja baru dapat 3 akaun, betul tak? Tapi hari ini dia ada offer sampai 9 hari bulan 9 hari bulan Ogos. Jadi berita baik ini pagi tadi diumumkan. Jadi macam Kak Anita tadi sudah dapat 20 orang. Oh, hebat tak? 20 kali 100 sudah berapa? 2,000 PV. 2,000 PV. Bonus pun sudah $600 satu hari. Jadi ada lagi 5 hari ataupun 4 hari kita kerja kuat. Tapi saya dapat lebih kurang 5 orang sajalah, tak banyak. 5 orang saja yang nak satu botol itu. Jadi itu berita yang kedua. Jadi sekarang rebut peluang ini, satu botol boleh jadi SVIP, satu botol you dapat akaun 3 akaun.
Dan juga you dapat 40% referral dan 20% team bonus pairing. Dan dia akan tamat, offer ni tamat pada 9 hari bulan Ogos. Dan kita selepas itu semua tak ada lagi satu botol, semua akan kembali seperti biasa, 5 botol untuk dapat 3 akaun dan 40% referral, 20% team bonus. Okey, ada apa-apa soalan tak setakat ini? Itulah dua perkara yang kita umumkan pada hari ini. Jadi diorang akan pergi ke Macau untuk pelancaran office pada 10 hari bulan Ogos, serentak di Jepun, kilang di LA dan juga di Vietnam, Kanada, semua akan dilancarkan serentak. Malaysia ada tak? Mungkin Malaysia sudah lepas. Okey, kalau tak ada, kita serah balik pada Syafiro kita. Ada tak? Dua persen daripada total PV ya. Total PV dia bukan jumlah wang PV. Memang banyak, itu satu figure yang sangat-sangat besar. Jadi tadi kita kira memang boleh confirm kita boleh capai 3 star flat diamond lebih awal daripada yang ditetapkan. Saya saya target dalam masa 3 tahun, tapi sekarang mungkin lagi setahun sudah boleh capai. Okey, kita kembalikan kepada saudara Syafiro kita. Silakan. Oh, saya tutup suara. Terima kasih banyak. Selamat pagi sekali lagi kepada semua yang baru hadir, dan berita ini di pagi hari walaupun malam hari, ya, kita masih lagi pagi, semangat pagi, ya, kerana kita mendapat berita baik, ya, sempena 10 hari bulan 8 nanti, hari jadi Haigo. Jadi kita pun dah ada pengumuman tadi, ada 2, 3. Mr. Aiman, 2 macam 2 ya. Dua kan? Suara tak ada. Kan? Jadi ni baru ada suara kan? Okay. Jadi 2 berkaitan dengan shopping mall, e-shopping mall, dan juga kita akan bercerita pasal e-shopping mall sebentar lagi, yang mana ada pada malam ini, dan juga kita hanya tinggal kira-kira berapa hari 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari saja lagi. Lebih kurang 5 hari saja Mr. Aiman. 5 hari saja lagi untuk promosi. Untuk promosi 1 botol, 2 botol, 3 botol, 4 botol untuk dapat SVIP seperti mana 5 botol. Hanya tinggal beberapa hari saja lagi. Jadi rebut peluang, pergi lock ramai-ramai dekat luar sana. Lock tu maksud saja ahlikan. Beritahu dia lepas ni dah tak ada offer. Tidak semestinya kalau tak ada modal 3,000, 600 pun boleh. Lock dulu tapi dapat manfaat seperti RM3,000, pakej RM3,000. Boleh tak? Tuan-tuan, kalau boleh taikkan saya 333 tak? Ni kena ambil peluang ni. Hari ni ucapkan tahniah kepada Kak Anita, kita ada 20 orang yang lock untuk 1 botol. Sebab 1 botol bersamaan 5 botol. Hari ni hanya tinggal 5 hari saja lagi. Gilalah kalau tak buat. Kalau tak buat jadi gila. Tapi kalau betul-betul buat, kita gila-gila buat. Gila-gila buat sampai jadi. Jadi saya pun dah ada senarai nama petang tadi. Sebab saya dapat berita daripada Mr. Aiman pagi tadi. Saya, rugi ni tak hello. Hello je semua orang. Modal 3,000 jadi 600, 1,200, 1,800 pun boleh. Tapi bukan semestinya 3,000.
Sehinggalah tamat pada 9 hari bulan Ogos ini, dapatkan ramai-ramai rakyat anda yang boleh berinteraksi, boleh berkomunikasi, boleh berkomitmen, boleh work together lah, bekerja bersama-sama untuk membina rangkaian dan mencapai matlamat. Sama-sama kita menjadi 3 star Black Diamond seperti mana Mr. Edmund beritahu tadi. Jadi gunakan peluang ni. Kita ada launching e-shopping mall. E-shopping mall tadi sangat menarik. Nanti kita nak dengar lagi, mungkin pada malam Jumaat nanti kita minta Mr. Edmund menyampaikan lagi berita ini untuk semua. Jadi sebab tu kena masuk kelas, tuan-tuan dan puan. Dia apa pun 24 mata memandang, sebab saya ada 2 akaun ini. 24 mata memandang saya ucapkan tahniah. Welcome to our room. Ini adalah bilik kita, kelas kita. Kelas kita yang mana pada malam ini kita nak fokus kepada sistem. Okey, Mr. Roger, terima kasih. Ada yang 3 ni. Semuanya 3 star Black Diamond ni. Dr. Jamaya, Kak Salawati, yang rajin menulis ni memang betul-betul alert ni. Tapi saya tak boleh nak baca siapa lagi. Dia lari pula ni. Okey, jadi kepada yang baru, saya Safirul, bukanlah owner syarikat Haigo tetapi sebagai facilitator sajalah. Kan, Mr. Edmund pun face mana orang yang antara yang awal dan bertanggungjawab untuk memainkan peranan lah untuk membuat update kelas dan sebagainya. Jadi giliran saya untuk berkongsi kepada tuan-tuan dan puan. Okey, jadi kalau dah ready, boleh taikkan satu-satu sekali lagi. Boleh tak? Kalau dah ready. Kita ambil masa satu jam lah. Mr. To pun ada dalam ni. Welcome Mr. To. Mungkin faham bahasa Melayu sekarang ni. Sebab setiap minggu datang Malaysia. Okey. Okey, baik. JJ ada. Ini bakal Black Diamond pun ada. Soekarno Talib. Okey, terima kasih. Abdul Latif Muhammad Zain left. Tak apa. Siapa yang left mungkin lain. Kita husnuzon. Mungkin lain tak apa cantik kan. Jadi terkeluar. Okey, baik. Jadi nanti kita sampaikan balik maklumat awal tadi. Kita nak start untuk kelas kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan semua, seperti diketahui dalam private e-commerce ni kita perlu tahu penggunaan website, sebab kita direct dengan website Haigo. Apakah website Haigo yang kita semua kena tahu. Jadi saya share dengan tuan-tuan dan puan dalam link, saya hantar melalui phone saya. Sebab janganlah nak harapkan leader ataupun pengenal anda saja untuk mendaftar ya. Sial Mr. Edmund kita. Kan, berapa ramai dia nak tolong daftar tu. Kan? Saya masuk tengok dia bantu bagus. Kerja amal. Kan? Macam saya kali pertama saya mendaftarkan diri saya sendiri dengan dibantuan Mr. Edmund daripada panggilan telefon saja. Betul tak? Mr. Edmund call petang tu. Terkia-kia jugalah walaupun memang hari-hari memegang handphone. Terkia-kia juga. Jadi begitu jugalah dengan saudara Jamri, gitu jugalah. Saya guide melalui phone saja. Boleh buat. Tetapi ada juga begitu dengan Kak Salawati willing untuk belajar terus saja. Selepas botol yang kedua terus belajar bagaimana untuk membuat pendaftaran. Jadi hari ini sebenarnya paling tidaklah dalam tempoh 1 jam you all semua akan dapat belajar ataupun dapat satu skill yang sepatutnya memang kena ada daripada hari mula-mula kita join, iaitu mendaftar ahli. Boleh tak? Mendaftar ahli boleh tak? Simple. Mendaftar ahli. Sebab mendaftar ahli ni sebenarnya boleh buat sendiri. Ramai juga customer ataupun pengguna yang membuat belian direct di website, dia buat sendiri. Sebenarnya kita membeli mudah seperti mana membeli di TikTok, di Shopee, TikTok Shop, Shopee, Lazada, gitu je. Tetapi kita ada pengurusan lah kat sini. Okey, baik. Saya hantarkan link supaya boleh buka dalam chat.
So yang pertama, okey, sebelum tu saya tunjukkan video dululah. Video ni tutorial yang lama, tuan-tuan dan puan. Tutorial yang lama, mana pula dia perginya. Sekejap Okey, baik. Okey. Masuk tak? Ada tak? Cara daftar menjadi ahli HIGO. Pertama, dapatkan pautan rujukan daripada Cara daftar menjadi ahli HIGO. Pertama, dapatkan pautan rujukan daripada penaja anda atau long masuk ke laman web rasmi HIGO. Klik akaun. Kemudian klik pilih Amerika Syarikat. Alamat email, nombor telefon, kata laluan log masuk. Sahkan kata laluan log masuk. Kata laluan pembayaran, sahkan kata laluan pembayaran dan masukkan kod rujukan. Tandakan kotak persetujuan. Kemudian klik Ada je galak-galak dia biasalah. Okey, minta maaf ya, saya pasangkan semula. cara daftar menjadi ahli HIGO. Pertama, Tak keluar juga. cara daftar menjadi ahli HIGO. Pertama, dapatkan pautan rujukan daripada penaja Okey, saya anda share. atau Ada long tak masuk keluar? ke laman web rasmi HIGO. Klik akaun. Kemudian klik daftar di sini. Isi maklumat anda. Tak apalah kalau dia tak nak keluar, saya hantar link dekat dekat chat Mari tengok. Okey. Dia tu. Okey. So ni yang pertama dipanggil sebagai member point login ataupun saya panggil ni personal. Kat sini kita ada cash point, kita boleh tengok. Kita boleh lihat kita punya sistem yang personal kita. Okey, saya bukakan sistem personal. Okey, Mat. Apa tu? Co-host boleh approve ya. Boleh approve siapa yang baru masuk. Okey. Nanti saya bukakan, tengok dia pergi tak? Dia pergi tak? Gambar saya juga yang keluarnya. Okey. Okey, kita ada dua. Okey. Jadi ambil link tadi, link yang pertama tadi. Link yang pertama tadi boleh pastekan dekat sini lah. Pastekan dekat sini pastekan pada you punya dipanggil apa ni? Address Google tu kan. Address Google. Dah lama tinggal IT, lupa nama address kat sini apa-apa yang you gunalah, Google Chrome ke you guna Internet Explorer ke, yang ini saya tak tahu pakai apa kat rumah ni. Dulu ada Netscape, navigator lama dah kan. So boleh boleh tak? Boleh follow tak? Kita buat praktikal kat sini tuan-tuan dan puan. Kalau boleh buka yang you all punya lah. Yang ni yang saya nak buka ni yang seseorang lah. Okay. Jadi masukkan produk sampai pula dapat dalam gambar. Okay.
Boleh follow tak? Kena ada dua gadget lah kalau nak buka. Kalau boleh buka dengan satu gadget tak ada masalah. Ada yang follow tak? Kita nak buat practical. So kat sini saya buka contoh lah. Saya buka. Boleh Okey, doktor dah biasa tu kan. Masuk. Okey, jadi kita masukkan kita punya username dan juga password. Okey. Username dan juga password. Okey. Okey. Boleh? Okey, ini paparan dalam desktop. Desktop ni adalah Hello. Kita tak keluar suara Saya tengok chat okey boleh. Okey. Okey. Jadi kita ada expired date. Tuan-tuan dan ini adalah paparan untuk sistem lah. Sistem yang dipanggil ini personal kita, dan inilah sistem yang kita nak tengok bonus kita nak tengok rangkaian kita. Okey, jadi kita lihat kita ada kat sini. Boleh zoomkan tengok kalau ini kecil boleh zoomkan saya punya paparan ni lah. Paling penting kat sini adalah active period. Ya, lihat active period yang ni 3 hari bulan 9. Okey, ada echo sebab saya takut suara saya tak keluar. Jadi macam saya cakap seorang, jadi saya buka yang handphone saya. Kan saya dah matikan volume handphone saya lah. Terima kasih. Okey. Jadi masing-masing kena masuk sistem masing-masing. Jangan tengok sistem saya ni je. Kan? Baru boleh buat. Okey, dengar. Terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan. Kita lihat active period sangat penting. Satu botol mewakili 28 hari. Jadi promosi masih ada. Kalau nak beli satu botol pun boleh layak dapat seperti 5 botol. Sehingga 9 hari bulan 8 sahaja. Okey, jadi yang ini 3 hari bulan 9. Macam mana kita nak membuat belian? Boleh beli bila-bila masa. Satu botol automatik dia akan tambah 28 hari ya. Satu botol automatik tambah 28 hari. Jadi elakkan daripada membeli pada due date dia. Kalau ini 13.9 baru nak beli 13.9, kita bimbang nanti mana tahu sistem tiba-tiba hang ke, sistem tiba-tiba update kepada hari tu, you all tak boleh beli lah, rugi. Jadi beli awal. Jadi kalau you beli awal, dia automatik tambah 28 hari. Kalau beli 2 botol jadi 56 hari. Kalau beli 3 botol jadi 84 hari. Okey, itu berkenaan dengan active period. Okey, mari kita turun ke bawah lagi. Yang penting, hari-hari masuk sistem kena tengok. Sini. Ni bukan nak buat beli lagi, tapi kita kena tengok apa yang ada yang penting Okey. So yang ni membership ID tak payah hafal. Sekadar tahu saja. Sebab kita boleh copy ada untuk kita daftar orang. So yang ni membership level, yang ni penting ni. Adakah kita regular member saja? Regular member ni tak beli apa-apa pun. Jadi kalau kita mungkin dipanggil manager je, beli satu botol je. So kita SVIP, tahniah kepada semua. Yang sebelum 9 bulan 8 ni semuanya adalah SVIP seperti mana yang ada dalam ni. Tahniah sebab anda adalah SVIP yang mendapat 3 akaun. Manfaat SVIP ni dapat 3 akaun terus. Mana akaun tu? Di sini tuan-tuan. Pertama adalah akaun nama sendiri yang buka sekarang ni, dan yang kedua di sini dipanggil gift account. Akaun yang diberikan hadiah. Jadi hadiah kepada SVIP sahaja. Tahniah kita semualah. Saya sendiri. Walaupun start 1 botol, lepas tu barulah beli stok kan. Macam tu. Ada orang tu beli 5 botol, tahniah, hebat kan. Jadi terus dapat lagi 2 akaun. Cuma jangan kata-kata pergi klik. Tak payah klik lagi. Kita jangan tamak walaupun. Kita boleh tamak, boleh cari ramai-ramai ahli. Tapi yang ini jangan tamak, jangan klik lagi. Jangan pikul tanggungjawab ni lagi. Ini biar dulu.
Jadi kita follow bukti nyata, jadikan satu-satu ID dulu, satu-satu username dulu. Boleh? Ya. So yang ni apabila tuan-tuan dan puan mungkin dah diamond ke black diamond ke nak klik, boleh klik lah. Okey? Faham jangan kata-kata nak try. Nanti kena jaga ni. Wah, kena jaga kena bertanggungjawab nanti, kena jaga. Sabar, dah tertera dan ianya akan menjadi kedudukannya berada di bawah nama yang pertama kalau kita switch on kan dia. Jadi ahli yang pertama kita berada di bawah akaun yang kedua kita nanti. Okey, itu info untuk semua. Okey, mari kita lihat. Contribution value. Mungkin ada hari kelas kemarin Mr. Edmund dia menyatakan sampai berapa? 500,000 ya. 500,000 value kat situ kan. Jadi darab 9 dan sebagainya, tak apa. Itu untuk knowledge tu kita update akan datang. Jadi kat sini juga terteranya sebenarnya pendapatan yang kita dah collect. Contribution value ni adalah sumbangan yang kita sumbang kepada company global pool tu. Dan juga kalau kita nak tahu pendapatan orang tu, kita boleh darab lah seperti mana yang Mr. Edmund beritahu tu. So darab dengan 9 dan darab dengan 4.44. So dapatlah pendapatan terkumpul username tersebut seseorang. Okay. So contribution multiplier ni tak apa. Yang ni pembelian 3 botol lah. Ni 3 botol. 3 botol dah pernah beli 3 botol lah ni personal PV ni. Okay. Tuan-tuan dan puan, kita pergi kepada keadaan kiri dan kanan. Kita ada 2 tim saja dalam bisnes ni, ada 2 je, 2 pasukan. Yang saya suka memberitahu kepada semua, company memberikan penghargaan kepada pengguna-pengguna dalam rangkaian kita. Dan kita dah akan dapat manfaat bonus. Jadi sekarang ni kita ada keadaan kat sini, contoh ada dua orang baru, kiri dan kanan, 2 tim lah, tim A dengan tim B. Jadi kat sini, dia auto kan, kalau kita dengar presentation marketing plan, auto placement. Jadi dia akan masuk di kaki yang kecil. Sekarang ni kaki ni sama, jadi dia akan masuk kaki kelahiran. Kaki kelahiran ni kalau kita adalah kita dilahirkan di sebelah kanan, jadi kalau kedudukan seri macam ni dia akan masuk kanan lah. Okey jadi itu info teknikal lah. Jadi kalau kedudukan seri kan ni satu sama. Jadi setiap minggu pada hari Selasa malam Rabu, hari ni hari Rabu malam tadi bonus. Malam tadi ada team bonus. Jadi berdasarkan 2 kumpulan inilah kita akan dapat team bonus tuan-tuan dan puan. Dan 2 kumpulan ini tidak tertakluk kepada kita yang mencari. Bahkan ianya terdiri ataupun mendapat limpahan daripada atas. Contoh atas ada orang lebih, dia mendaftar, jadi dia akan masuk sama ada di kaki sebelah sini atau di sebelah sana. Jadi kita dapat juga menjadikan ianya sale kepada kita. Boleh? Dapat tak? Boleh faham tak setakat ni? Sebab kita nak kena explain kat orang. Dan saya dapat ilmu daripada Haigo ni sendiri. Termasuk daripada Mr. Toh, saya banyak belajar. Kenapa bisnes multi-level tak boleh masuk di negara China? Salah satu sebabnya adalah kerana boleh tengok rangkaian lah. Dan negara China rupanya tak boleh ada rangkaian. Okey. Boleh check lah, tulis check. Boleh. Saya tak boleh tengok suara saya kat sana. Jadi saya hanya tengok check dan saya cakap seorang kat sini. Harap sampailah. Jadi saya pun tak pernah bertanya lah, tapi heranlah kenapa bisnes saya dulu tak masuk. Bisnes A.Y pun tak masuk dekat negara China kan. Rupa-rupanya kerana negara China atau China menggunakan panduan Avon dan juga Tupperware. Jadi dia hanya 3 level saja. Kalau ada lebih daripada 3 level, diharamkan operasi. Macam tu. Itu ilmu lah yang saya dapat. Jadi betul lah. Bila tengok dalam Haigo ni, meletup-letup dekat negara sana sebab apa tidak ada rangkaian. Kita tengok ada 2 kumpulan, customer kita ataupun usahawan kita ada 2 kumpulan, tapi tak ada lah tengok yang ke bawah kan. Itu kat situ Jadi kita hanya boleh tengok ni je lah. Macam hari ni saya tengok perjalanan 1 hari dah ada 20 botol, dah ada 4 botol. Dalam 1 hari ada 24 botol. Jadi perkembangan 2 kumpulan saja saya tengok.
Itu saja. Okey, boleh Boleh faham Kalau boring saya saya minta maaf sebab itulah kena cerita benda ni. Mungkin dalam kelas business review memang of course memang tak ada lah cerita benda ini kan. Dan ini historical star level ni dia pernah capai 1 star. Maksudnya dia pernah capai 1 star. Ada yang tak faham 1 star tak? Kalau tak faham 1 star boleh typekan boleh typekan 222. Boleh tak? Saya nak bagi jawapan. Historical star level ni maknanya sejarah dia pernah capai 1 star. Tak kira berapa kali. Tapi maksimum paling tinggi 1 star lah. Boleh tak? Ada yang tak tahu maksud historical star level ataupun 1 star tu tak? Kalau ada boleh typekan 222. Kalau tak saya teruskan. Oh, ada ke type? Macam tak naik pula mesej saya. Okey Kak Hafizah, siapa lagi? Tuan Sukarno. Kita ada 9 level dalam Haigo. Ada 9 pangkat lah, pangkat. Kak Salawati, okey. Kita ada 9 pangkat. 9. Dekat tangan saya kalau boleh tengok, kat tangan saya. Alahai, mana? Boleh. Tak nampak lah pula sebab ada background belakang. Kita ada 9 level lah. 9 level. Jadi 3 yang pertama adalah 1 star, 2 star, 3 star. 3 yang pertama. Jadi rakyat Malaysia, rakyat Brunei, rakyat Singapura, 3 star ni boleh pergi. Alhamdulillah syukur saya dah berada 3 star untuk Malaysia. 3 star. 3 star. Jadi 3 star ni boleh pergilah. Antara 4 hingga 6 bulan you all boleh buat. Boleh capai. Percaya cakap saya kalau betul-betul fokus. Seperti mana rakan-rakan lain yang dah buktikan. 1 star dalam masa 2 minggu, 3 minggu boleh capai. Tak expect lah 2 hari, 3 hari. 1 star ni. 1 star ni tuan-tuan dan puan adalah pencapaian pertama. Iaitu 500 PV kiri dan 500 PV kanan. Tuan-tuan dan puan boleh tengok current left dan current right dalam gambar. Current left dan current right dalam gambar ada 100-100. Jadi bila ada 100-100 tu macam mana nak pergi 1 star? Dah tentu 400-400 kan? Bukan RM400, 4 botol. 4 botol lagi dapat 5-5. Boleh faham tak? Kalau faham boleh taikkan faham lah. Macam tu ya. Jadi kita pergi step by step. Jangan terus pergi level 9 tu. Atau pergi Tanjung Rambutan nanti. Jangan. Kita pergi step by step. Jadi tahniah kepada tim saya semalam yang adalah dalam 6 orang yang capai 1 star, 6 atau 7 orang. 1 star. Saya ucapkan tahniah. Ada yang capai 2 star, ada 2 orang yang 2 star semalam. Jadi historical ni adalah yang pernah capai. Dia pernah capai. Mungkin minggu ni dia capai 1 star tapi minggu hadapannya dia tak ada star. Tapi star tu kekal, dia tak jatuh dah. Walaupun kita cecah sekali pun. Macam saya cecah sekali 3 star. Lepas tu 2 star duk main. Macam Mr. Tol lah, dia cecah yang ke-8 punya, yang ke-7 punya level. Iaitu 1 star Black Diamond. Kemudian dia pergi pada dia panggil apa benda yang ke-6. Dia jatuh balik. Tapi tak ada masalah. Pangkat tak jatuh. Dia pernah capai. Dan bonus kita dibayar mengikut currencies. Maksudnya jualan ataupun perkembangan bisnes semasa. Boleh? Perkembangan bisnes semasa. Okey, terima kasih. Faham kan? Jadi ni star ni penting. Pentinglah. Kalau orang cakap, buat bisnes ni apa ada beza ke dengan jual biasa-biasa? Ada tunjuk. Jadi tu dia dah level mana dah? Saya dah level sekian-sekian. Tapi kalau tak ada level, macam mana orang nak join dengan kita? Kita pun tak ada level lagi. Sebab orang akan tanya. Orang akan tanya. Kalau kita kena kita master before deliver lah. Jadi kita kena master, kena berjaya, kena tunjukkan hasil dan orang akan tanya. Contohlah, kau berapa dah buat Haigo ni? 4 bulan, 6 bulan, 5 bulan. Soalan yang saya rasa leader-leader saya ada tanya. Leader-leader saya mesti tanya. Sebab apa? Leader-leader tu semua mata duitan.
Saya pun tanya. Saya tanya Mr. To. Dia tunjuk $20,000 seminggu. Oi, tekanjat saya terkejut beruk. Kan? Seminggu $20,000 masa bulan 1 tu. Masa 29, 30 bulan 1, 30 bulan 12, 2025. Saya jumpa Mr. To. So, $20,000 dan average RM15,000 hingga $20,000 setiap minggu. Mana pendapatan kat situ? Antara 60 hingga 90,000 setiap minggu. Kalau you all semua rasa bisnes ni boleh bawa kita ke transformasi ekonomi yang lebih baik, boleh taikkan saya tak? Ya, taikkan saya kat sini 666. InsyaAllah. Ya, affecting rank. Jadi sangat penting rank. Ya, apa-apa saja penting. Ada juga company yang kalau kita tengok, kalau dalam multi level, dia setiap bulan kena fight pangkat tu. Bermula dengan kosong balik. Nanya teman, nanya kawan. Kan? Ada. Setiap minggu pula, setiap bulan pula start kosong balik. Allah, penat. Ya. Tapi nak buat macam mana? Tersalah masuk kandang. Tersalah masuk syarikat. Kan? Terpaksa teruskan. Sebab modal dah keluar RM7,000, modal dah keluar RM10,000, modal dah jadi stoki RM30,000. Terpaksa teruskan. Kan? Tapi sepatutnya tariklah handbrake, apa teruskan? Saya pernah juga berjuang RM7,000 setiap bulan, naik RM7,000 setiap bulan. Cukup 3 bulan saya berhentilah. Bayangkan kalau RM6,000, RM7,000 setiap bulan kena maintain. Kalau 10 bulan berapa? Kalau 12 bulan berapa? Tak ke hampir RM100,000. Kenapa kita kena teruskan bisnes? Modal RM6,000 setiap bulan, tapi income dapat RM3,000. Bukan bisnes 6 tolak 6. Negatif 3 pula dah jawapannya. Jadi kita fikirkan. Tuan-tuan dan puan, sebab tu pentingnya sistem supaya kita boleh ada motivasi kita tengok. Hari-hari kita tengok. Hari-hari kita tengok. Grup saya dah berkembang. Tak nak sebut nama lah Mr. Roger ni. Insan yang penuh syarat dengan pengalaman kan. Saya ada pengalaman saya, beliau ada pengalaman, dan semua dalam ni sebenarnya insan-insan yang hebat. Kan? Dengan pengalaman masing-masing. Jadi hari ni sebab saya bercakap dengan suara saya je lah. Jadi saya cerita, kalau dah macam itulah modal yang kena keluar, sampai negatif, sampai apa-apa kedana lah saya panggil. Daripada ada kepada tak ada lah. Baiklah, tarik handbrake, berhenti awal. Ramai sebenarnya kat luar sana tuan-tuan hari ni. Saya nak pakar you all semua. Ramai yang sedang mencari peluang lain. Tapi takut dengan kepala ibu Garuda, bapak gajah. Dia takut dengan leader dia. Minta maaf cakap, kalau orang insurans nak buat bisnes macam ni, lagi takut dengan dia punya ketua agensi dia. Kamlah apa benda, dia takut dengan bos dia. Kenapa? Sebab kita ni independent business owner. Business owner tak perlu takut dengan orang. Tak perlu takut kena terminate. Yang ini tak ada masalah, bukan mati level pun. Tak ada masalah, buat aja. Kan? Ini kan takut dengan ketua. Ketua katakan kan, takut sangat dengan ketua, dengan bos. Dia jadi bos, kita leader. Kita pemudah cara kan Mr. Roger. Kita bukan bos. Kita boleh nak arah-arah, tak boleh. Kita hanya bantu dia, tunjuk cara, tunjuk jalan, dan kita support. Itu saja tugas kita. Kalau faham sebenarnya leader itu macam mana. Kita lead the team, dan kita bukan bosi-bosi, tak mau kan. Okey, itu merepek lah, bukan merepek, tapi itu adalah pesanan saya tuan-tuan dan puan. Sebab sebenarnya tuan-tuan dan puan, ramai kat luar sana sedang menunggu saja untuk dia masuk ke dalam ego. Dia masuk dalam ego kita ni. Ya. Sebab itu kena naik pangkat. Kena jadi 3 star. Tuan-tuan dan puan. Sebab apa 3 star? Sebab kena kejar saya 3 star. Ya, saya akan ditinggalkan oleh ramai rakan-rakan dalam ni. Sebab tuan-tuan dan puan sangat hebat. Saya hanya pemula saja. Dan tuan-tuan dan puan pergi diamond. Lepas ni ada diamond 1, diamond 2, diamond 3. Saya ulang kita ada 1 star, kita ada 2 star, kita ada 3 star. Minta maaf lah, saya ni campur bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Kita ada 1 bintang, kita ada 2 bintang, kita ada 3 bintang. 3 bintang tuan-tuan dan puan pun dah cukup bagi saya senyum sampai ke pipi. 3 star tu kalau income setiap minggu. Kemudian kita ada belian 1 dari diamond, 1 diamond. Belian 1, belian 2, belian 3. Diamond 2 star, 1 star diamond, 2 star diamond, 3 star diamond.
Kemudian kita ada level tertinggi. Seperti mana Mr. Tu dia setelah berada 1 star Black Diamond. And then lepas ni 2 star Black Diamond. Dan maksimum atau pangkat tertingginya hari ni telah bertambah, bukan 9 orang. Nanti kita dengar pengumuman, bukan 9 orang lagi. Telah bertambah pada pagi tadi beberapa orang, bukan seorang. Jadi dah ada 9 sebelum ini. Yang maksimum income-nya 76,500 USD per week, dengan satu akaun. Dan ada yang ada buka 2 akaun. Dan ada yang buka 3 akaun. Jadi jangan tamak sangat. Awal-awal terus buka 7 akaun. Tak perlu. Jangan tiru mati level. Tak mahal. Boleh. Kalau faham, saya teruskan ke muka surat seterusnya. Boleh? Boleh saya pergi. Okay? Baik. Yang kita cash point, tuan-tuan. Nak tengok. Apa dia cash point? Dekat sini juga dipanggil istilah lain kalau biasa dalam industri pembelian dalam talian dipanggil wallet lah, wallet. So dekat sini ada contohlah 122.2. Semalam punya bonus, team bonus dapat 61.2 semalam. 61.2 maksudnya dia ada berapa? Dia ada 10 kiri, 10 kanan. Silap tu. Silap. Dia ada 4 botol kiri, 4 botol kanan, dapat 61.2 61.2. Jadi total campur referral, inilah current bonus dibayar. Ni bukan RM122.20 tuan-tuan. $122.2. Okey, dolar Amerika. Okey, bukan Sing dolar ni dolar USD USD. Okey. So ni kita boleh tengok yang semasa lah. Dan juga perjalanan kalau kita nak buat pembelian, kita boleh melalui dolar ini. Kita minta siapa yang ada dolar jual lah. Jual. So kita lihat kat sini ada 135, nampak 135 ni dimasukkan dalam sistemnya untuk buat pembelian. Sebab nak renew ni. Ni nak renew contoh ni 135. Bateri nak habis. Okey. Jadi sebelum buat pembelian, kalau nak buat pembelian menggunakan cash point, pastikan masukkan ke dalam tuan puan punya akaun lah, ada 135. Sebab satu botol kita bernilai RM135. 5 botol kita bernilai 675 dolar. $675. 5 botol. Okey. Jadi kita lihat juga dekat sini. Referral bonus terus masuk. Tuan-tuan kalau orang tanya, bonus dia macam mana? Okey. Boleh. Bonusnya boleh dapat instant terus je. $153 ni sebab menaja ataupun referral 5 botol. Terus dapat bonus, nampak? $153. Jadi ada sejarahnya ataupun sekuen operasi dalam ni ditunjukkan dalam sistem. Ada ditunjukkan. Jadi 153 ni pernah menajalah ada 2 orang yang buat pembelian 5 botol. Hebat kan? 5 botol. Jadi 110 ni transfer out. Dia nak cash lah ataupun dia transfer ke orang nak buat belian lah. Contoh macam tu. Baik. Lagi. Okey, lagi. Okey, point transfer. Jadi tuan-tuan dan puan, contoh mana? Point transfer. Contoh dalam ni, kalau nak transfer, kalau nak transfer boleh masukkan nombor ID. Masukkan nombor ID siapa-siapa. Contoh macam ni, dan masukkan nilai maksimum 122.2 sebab bonus ataupun cash point dia ada 122. Kemudian masukkan password. Dan satu info yang tuan-tuan dan puan kena catat, perubahan pada hari semalam. Password payment ataupun kata laluan untuk pembayaran adalah 8 aksara. 8 aksara. Untuk memudahkan, saya beritahulah, buat yang mudah diingat saja untuk tim anda lah. 8 angka sekarang. Betul Amy 8 angka. Jamri
Tak tahu Aimi ke Jamri, dua-dua ada dalam ni. JJ ada, Aimi pun ada, Bantan, dua-dua. Janji ada suami isteri ni. Ya, dah 8 ya. Jangan pelik. 8. 8 aksara tu 8 huruf ke, 8 angka ke, boleh. Ya. So perubahan pada hari semalam. Kalau password yang biasa untuk kita login 6. Boleh campur. Boleh campur Boleh try buat. Sebab tu kena buat. Boleh tuan-tuan dan puan. Jadi saya maklumkan kalau password biasa 6 untuk login sistem, password untuk pembayaran ataupun payment password 8 aksara. Aksara adalah apa-apa saja. Bukan gambar lah. Ya, huruf, lepas tu tambah campur macam tu ya. Betul. Itu huruf dengan nombor. Aksara lain boleh juga. Aksara lain boleh juga. Okey. Jadi kalau kita sebagai leader, kalau kita ada duit lebih nak cairkan senang. Nak senang, kita boleh transfer kat sini. Untuk lebih lanjut, kena praktik lepas ini. Tuan-tuan dan puan, kalau ada ahli baru, kena jadi leader. Uruskan. Ya, janganlah suruh Sapiro aja, janganlah suruh Kak Salawati aja, janganlah suruh JJ aja, Aimi saja. Kan? Ambil tanggungjawab. Sebab kita nak beranak ni. Bukan Aimi nak beranak. Dia dah banyak kali beranak tu. Kan? Takkan Kak Aniza nak beranak, dia dah banyak kali beranak. Kan? Kita lah nak beranak pula, kita baru bermula. Saya pun dah beranak pinak cucu cicit dalam haiku. Jadi saya boleh bantu, kita orang boleh bantu. Tapi takkanlah setiap kali nak makan kena suap. Betul tak? Agak-agak berjaya tak orang yang kena suap? Itu nama makan suap tu makan rasuah bukan. Maksud saya takkanlah setiap kali nak membuat kerja dalam haigo tanya apply, tanya leader. Tak, jangan. Catat ingat. Apa tindakan yang kita belajar kita akan jadi kekal sebenarnya. Tapi kalau kita tak pernah buat, jadi kita tak tahu. Masih tak tahu. Tapi kalau dah pernah buat, bertanya lagi, itu maksudnya macam masuk lubang banyak kali. Kenapa asyik lost? Jadi kita kena transform kepada yang lebih baik. Tuan-tuan. So kita tengok ni transfer record semua ada. Okay. Bank withdrawal, kalau kata-kata tangan nak buat bank withdrawal, boleh klik, boleh berusaha, boleh masukkan nombor account bank. Untuk charge dia 10%. 10%. Jadi saya tak pernah klik pun. Saya suka untuk menguruskan USD ni, mencairkan. Mencairkan ni kita kontra dengan pembelian lah. Orang nak beli 5 botol, saya ada duit 700 USD, saya tukar je lah. Kan? Macam tu. Boleh? Okay, jadi kalau nak log out, boleh log out. Dah keluar dah. Okay. Ada tulis apa tu? Okay. Baik. Saya stop sharing sekejap Elan. 10. Okay. Boleh tuan-tuan dan puan? Mana ni gambar lain? Mana ni? Mana zoom saya? Okay, baik. Takat ni boleh untuk sistem asas. Dulu ada satu sistem saja. Nak buat belian, ada satu perkara yang tak settle adalah pembelian. Untuk makluman semua, kita boleh pra-register ataupun pra-daftar. Maksudnya kalau kita nak daftar orang, nak lock dia, nak book dia, boleh buat terus. Tapi dia tak buat belian, masih belum masuk dalam rangkaian kita. Faham? Macam contoh hari ni, Kak Dayang. Ni Kak Dayang dia pergi dinner. Ada kelas dia pergi dinner malam ni. Dia dapat seorang yang nak membeli 5 botol, cucunya nak membeli 5 botol petang tadi. Tapi tak terus membayar pada hari ni. Saya advise daftar pra-register. Macam mana nak daftar pra-register? Tuan-tuan, saya tak tunjuk ke tadi. Macam ni cara dia. Untuk kita mendaftar orang, step yang pertama adalah, mari kita tengok shopping mall tadi. Saya masuk balik Okey, step untuk membuat pendaftaran dulu. Pendaftaran dulu macam ni. Mari tengok mari tengok. Okey. Okey, mari lihat
Safira, suara tak ada. Suara. Safira, suara. Suara hilang lagi Suara hilang lagi. Kejap. Halo. Halo. Unmute. Okey. Dengar suara? Ada? Ada dengar suara tak? Dengar suara tak? Hello? Ada. Okey. Tak dengar. Pak Abu tak dengar. Doktor, terima kasih. Ada. Okey, ada. Boleh ke tuan-tuan Abang setakat ni? Ke rasa bosannya lah si Safira ni bercakap? Kan? Boleh tak? Kalau boleh saya continue lagi. Kalau tak boleh kita dengar benda lain. Kejap saya charge phone saya. Okey. Teruskan. Baik. Terima kasih Tuan Sukarno. Co-host kena main peranan. Ya. Tolong saya. Sekejap saya tak sempat nak bagi Aimi co-host tadi. Okey, saya buka semula. Okey, apabila kita siap saja kopi tadi, kopi invite to join team. Okey, ingat kalau nak daftar orang ataupun kita nak bagilah, kita jumpalah dekat TikTok. Tapi saya harus beritahu tuan-tuan dan puan, jangan buat beg kuning. Tolong. Kalau tuan-tuan dan puan jumpa orang buat beg kuning, PM dia. Nak kena sembelih dengan Haigo, buatlah. Kan? Nak kena terminate nama blacklist, buatlah. Tapi video nak wawarkan tak ada masalah. Dan ada rakan kita dalam ni, Kak Niza pun dah kena ni lah kan, daripada TikTok dengan risalah ini ada overclaim. Jadi jangan kita overclaim lah. Kalau kita yelah dalam ni ada ayat yang mungkin overclaim kan. Jadi kita kena beralas cakap. Pengalaman menggunakan kajian yang menunjukkan boleh membantu, so tak ada masalah. Jadi pekerja-pekerja TikTok macam tu lah. Dia tak boleh merawat, mengubati, tak boleh. Menyembuh tak boleh ya. Tak boleh. Tak boleh. Sebab kita pun bukan produk kesihatan secara total. Kan? Secara total. Kita adalah produk kajian sains tentang apa. Ya. Okay. So, saya buka balik. Dia buka balik. Sekejap kita nak masuk yang shopping mall. Sebelum masuk shopping mall, kena daftar dulu orang. Kalau tak daftar orang, apa masuk shopping mall? Okay. So, mana pergi tadi? I go mall ni. Okay. Paste kan ataupun tampalkan invite to join team tu di address. So akan dapat paparan ini. Paparan ini nampak Kenapa merah ni? Boleh tanya ChatGPT, Gemini boleh tanya ni. Maksudnya dah pernah guna kan, nama Mama Zain ni dah pernah guna ya. Jadi kalau buat nama AJ Nexus pun tak boleh. Tak boleh Jamri tak boleh. The account already exit. Maksudnya tak boleh dua kalilah guna ID yang sama ya. Tak boleh contoh kalau ni insan hebat kita ni dah pakai ni nombor Zurich 2769 dah tak boleh guna dah sebab dah pernah dah ada yang mengguna. Jadi pakailah nama lain kan. Nama lain ada tak? Nama lain tak ada, boleh pakai. Jadi boleh isikanlah last name, first name last name tu nama kita, first name tu nama bapa ID adalah IC region tengok. Rangkaian kita di kat mana? China ada, Amerika ada, Hong Kong ada. Banyak tu. Kan Korea ada, Jepun ada, Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesia, Singapura, Itali dah ada, Canada dah ada, Brazil ada, Kazakhstan ada, Macau, Taiwan, Australia, UK.
Perdana United Kingdom, United Arab, UAE, Spain, Mongolia, Cambodia, Laos, Burma, Kazakhstan, Uzbekistan. Oh banyak. Brunei Darussalam. Tahniah orang Brunei pun ada malam ini. Jadi masukkan password terpulang kepada masing-masing lah, dan masukkan password untuk password 8. Yang ini 6, yang ini 8. Ya. Nampak 8 ya? 8 ni minta tu. 8. 8 hingga 24 digit boleh. Ya. Dan kita nampak recommender name tu Norizam binti Yusof hanya sekali je, kali pertama je nampak. Dan kita tak tahu pun siapa yang sponsor kita, kecuali dia mengkaji dalam sistem, akan jumpa lah. Okey. Boleh tersasul pula sebut nama AJ tadi kan. Okey. Boleh. Jadi yang kedua kita lepas kita membuat pendaftaran, ada step dia lah, kalau sangkut boleh tanya. Kita tak ada nak praktik semua sekali. Hello. Habis bateri lah tu. Ada tak? Dia tak keluar lah. Ada. Ada. Saya tak nampak slide saya dah. Okey. Okey, kita masuk link yang kedua untuk kita buat belian je. Jadi kita bagi step je. Register, you boleh register macam yang saya beritahu tadi, dan yang keduanya, penyudahnya untuk kita dapatkan hasil adalah pembelian produk. Jadi saya hantar link dekat dalam chat. Sampai ni pun laptop saya tak boleh buka lagi, tuan-tuan dan puan. Tak boleh buka sebenarnya. Saya gelap itu. Tak apa, saya bagi link dulu. Link yang kedua